Saya tak boleh terima baca kisah Pakcik Yaakob yang hidup melarat dengan bergelumang dengan najis. Pakcik Yaakob ni manusia, bukan haiwan. Saya juga rasa kecewa bila membaca banyak komen dari rakyat yang mengadu tentang perangai segelintir pegawai JKM yang disebabkan tak mesra, kurang sumpah dan ada yang tak membantu mereka yang memerlukan. Saya tahu, ya semua seperti itu, tapi aduan rakyat ni tak boleh dipandang ringan. Kerja anda ialah untuk membantu dan juga mempermudahkan urusan mereka yang memerlukan. Dah nama pun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kalau individu tersebut berhak mendapat bantuan, bagi saja. Tak perlu soalkan mereka. Kalau ada dokumen yang tak cukup dan sebagainya, bolehlah cakap elok-elok. Dan janganlah biar mereka datang berkali-kali. Teguran ni adalah teguran yang ikhlas. Sebagai wakil rakyat, saya kena bersuara bagi pihak rakyat.